Yang dihormati Encik Arman bin Muhammad, Timbalan Ketua Pustakawan Kanan, yang berusaha, timbalan-timbalan Ketua Pustakawan, dan yang dialu-alukan saudara Hani Effendi, panel jemputan kita hari ini, serta Encik Zahid bin Saad, moderator kita pada pagi ini, dan para hadirin sekalian. Turut tidak dilupakan penonton dalam talian media sosial Facebook Perpustakaan Laman Hikmah. Selamat datang ke Konferensi Sembang Ilmu Akhir Digital, Mengurus Masa Silam, Mencipta Masa Depan. Untuk makluman para hadirin, Konferensi Sembang Ilmu kali ini diadakan bagi memberi pendedahan tentang kepentingan pengurusan akhir digital yang dapat memelihara khazanah ilmu masa lalu serta menyokong keperluan institusi masa kini. Oleh itu, dengan penuh takzim dan rendah diri, dijemput saudara Hani Effendi dan saudara Zahid bin Saad untuk mengambil tempat di atas pentas di persidangan. Para hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan panel jemputan kita pada hari ini, iaitu saudara Hani Effendi. Beliau merupakan pengasas bersama dan ketua pegawai kandungan di Petra Publishing. Beliau aktif berkongsi ilmu di pelbagai platform seperti TikTok dan Facebook. Beliau mempunyai ribuan pengikut yang sentiasa mengikuti perkongsian beliau yang bernas dan berfakta. Kini dalam lingkungan usia awal 30-an, beliau telah menghasilkan lebih 20 buah buku yang mendapat sambutan hangat. Antaranya Jangan Selesaikan Sejarah Melayu, Sifat Tamadun Melayu, dan Tokoh Agung Melayu. Yang terkini, Malaysia Selepas Kiamat. Saya. Ya, betul. So, you boleh dapatkan beliau di Okey, pihak UNEP amat berbesar hati dan merasa bertuah menerima kehadiran beliau pada hari ini. Okey, seterusnya memperkenalkan ketua moderator saudara Zahid Saad, juga pustakawan kanan yang berpengalaman luas dalam mengendalikan berbagai program forum, ceramah dan sesi perkongsian ilmu di peringkat universiti. Berikan tepukan kepada panel jemputan dan kepada makluman yang perhatian para hadirin untuk kekal di dalam majlis kerana kita telah sediakan hadiah kepada hadirin yang berjaya menjawab soalan kuis yang akan dikemukakan sepanjang program berlangsung. Okey, justru tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan sukacitanya menyerahkan sesi sembang ilmu pagi ini kepada tuan moderator untuk memulakan sesi seterusnya. Majlis mempersilakan. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Wizana pengacara majlis kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua hadirin yang hadir pada pagi ini. Selamat datang ke Perpustakaan Laman Hikmah. Dan saya juga mengalamkan para hadirin yang hadir secara atas talian. Terlebih dahulu, izinkan saya membuka bicara kita pada pagi ini dengan serangkap pantun, ya tuan. Orang kata kalau sampai di Melaka tu pantun tu adalah wajib jugalah, ya. Pagi mendung di Laman Hikmah, angin berhembus menyapa rimba. Ilmu dikongsi takkan susah, makin dibuka makin melimpah. Selamat datang diucapkan ke program Sembang Ilmu at Perpustakaan Laman Hikmah dengan tajuk yang sangat menarik dan penuh makna, iaitu Akhir Digital, Mengurus Masa Silam dan Mencipta Masa Depan. Tuan-tuan dan para hadirin sekalian, pada hari ini kita akan berusaha hati kerana kita menerima panel jemputan kita, iaitu Encik Hani Effendi, iaitu penulis dan penerbit Patriot Portfolio dari The Patriot Publishing yang sangat terkenal dengan karya-karya khusus sejarah. Sejarah lama jangan dilupa biar digital jadi perantara, ilmu disimpan, warisan dijaga untuk generasi terus berubah. Jadi tanpa membuang masa Tuan Helmi, ya, boleh saya terus kepada soalan pertama kita. Baik. Berdasarkan pengalaman Tuan dalam menulis berkenaan sejarah dan tulisan karya-karya Tuan, bagaimana Tuan melihat skop atau konsep akhir digital ini sebagai lanjutan daripada perjuangan menulis sejarah bangsa kita? Saya minta pendapat Tuan untuk sama-sama kita kongsikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum dan terima kasih kepada Universiti Teknik Malaysia Melaka
dan juga warga Melaka serta sudilah untuk menyebut saya ni yang saya kira masih lagi kecil, masih lagi bertatih dalam arena penulisan, arena konten dan sebagainya. Ini pengenalan ringkas saya. Saya buat Patrick sebenarnya pada usia lebih kurang, saya waktu tu masih umur 18 tahun. Sekarang saya 32 lah, jadi dah hampir 15 tahun Patriot ini. Dan dia ni bukan bermula seperti saya dekat buku tak. Dia ni bermula sebagai sebuah medium di mana saya mengumpulkan rakan-rakan penulis yang pada hari ini dah kira level influencers. Ahmad Faizal yang sekarang ni ada 2 juta pengikut dekat TikTok, Aiman Nasdan Wong yang dikira sebagai penganalisis geopolitik nombor 1 Malaysia, Dr. Zamir Muhyiddin, pemula ahli fizik yang sekarang ni banyak menulis kandungan sains dalam bentuk popular. Jadi saya kira perjuangan saya ni saya mengambil inspirasi daripada perjuangan bagaimana nenek moyang kita. Nenek moyang kita adalah seorang pencatat penulis yang sangat teliti. Mereka kalau hari ini kita ada arsip kita, mereka mengarsipkan penulisan mereka dalam bentuk manuskrip. Manuskrip itu kertas, ada yang dekat daun, ada yang dekat buluh. Contohnya kita ada Syahir Hamdah Farsuri yang ditulis dalam tulisan itu, yang ditulis dalam bentuk dekat mekanisme buluh. Cuma bezanya saya nampak, saya pula dan rakan-rakan saya yang lain menggunakan medium yang berbeza. Jadi bagaimana menyambung perjuangan sejarah bangsa? Sebab saya nampak bangsa-bangsa yang hebat, yang ada tamadun agung dan sebagainya, mereka merupakan tamadun yang sentiasa menulis. Sebagai contoh, saya ada kisah bagaimana betapa mereka bangsa-bangsa hebat ini, diorang sangat teliti menulis. Dia ada satu kisah dekat Korea. Korea ni ada satu dinasti pemerintah namanya dinasti Joseon. Seorang raja tu tengah naik kuda. Dia tengah naik kuda nak memburu. Dia jatuh daripada kuda. Bila dia jatuh pada kuda tu, dia cakap dengan apa? Pencatat dia, sejarawan yang memang ikut dia, kau jangan catat aku tengah jatuh kuda. Tahu tak apa pencatat sejarawan dia tulis? Si raja sekian-sekian suruh aku jangan catat supaya dia jatuh kuda. Dia catat tu. Sampai apa? Begitu jujur. Begitu tu. Jadi kita lihat bagaimana bangsa yang jujur mencatat yang semua benda dia akan menulis, diarsipkan dalam rekod-rekod mereka. Orang Korea pada hari ini antara menguasai ekonomi, menguasai teknologi dan sebagainya. Jadi bila saya ambil inspirasi pada kisah-kisah macam ni, jadi saya rasa perjuangan nenek moyang saya tu tuan. Perjuangan nenek moyang saya, kalau saya pernah kita dimaklumkan oleh orang yang kaji kat luar, pakar kata ada lebih 20,000 manuskrip Melayu yang sedang ditunggu masa untuk diterjemahkan. Ada yang dah diterjemahkan daripada tulisan jauh lebih lama. Saya pernah berkesempatan untuk melihat ni, dijemput untuk melihat di depan mata kepala saya. Nenek moyang kita cara untuk potong buku sahaja, bagaimana adat, budaya, falsafah di sebalik potong buku setebal ini manuskrip depan mata saya. Baru berkaitan dengan buku, baru berkaitan dengan akidah, baru berkaitan dengan agama, undang-undang. Cakap pasal undang-undang ni, punya nenek moyang kita antara manuskrip yang paling berprestis terhasilkan ialah Hukum Kanun dan Melaka. Hukum Kanun dan Melaka ni tuan, dia siap disimpan dekat perpustakaan Vatikan. Ya. Jauh. Nampak tak? Dan daripada sini kita nampak yang orang putih pun ada budaya arsipkan. Dia bukan arsipkan saja penulisan mereka, bahkan dia macam mana boleh daripada Vatikan dekat Italia sejauh tu boleh ada salah satu daripada salinan manuskrip Kesultanan Melayu Melaka kita sampai ke Vatikan. Manuskrip Melayu kita disimpan. Jadi bila zaman moden masuk ni, saya dengan kawan-kawan saya fikir bahawa kami perlu teruskan legasi perjuangan ini sambil kita ambil contoh inspirasi daripada tamadun kita sendiri dan juga tamadun luar. Jadi itu antara sebab penulis. Sebab saya rasa media sosial ni lagi senang lah. Media sosial ni kita dah tahu kuasa dia menjatuhkan kerajaan, menaikkan kerajaan,
dia mencetuskan revolusi, bukan saja revolusi jalanan, revolusi intelektual. Dia mencetuskan banyak yang jadi kaya raya dan sebagainya. Jadi dah tentu daripada situ juga saya nampak potensi dia. Potensi dia, sebab bagi saya bangsa yang hebat, bangsa yang agung, dia kena teruskan menulis bangsa-bangsa. Baik, kita dapat melalui urusan yang diberikan oleh Tuan Helmi sebentar tadi, kita dapat dimaklumkan bahawa manuskrip lama Tamadun Melayu itu telah sampai ke Vatikan sangat jauh, dan akid-akid digital ni dapat memelihara dokumen penting dia untuk rujukan ke masa depan. Jadi untuk soalan kedua Cik Helmi, mungkin Cik Helmi dapat kongsikan kepada kami bagaimana dalam era digital akid ni, dokumen yang lama tu yang ditulis dalam atas kertas buluh yang sebelum ini tidak didigitalkan, kemudian di-convert ke dalam bentuk digital, dari segi kesahihan sesuatu artikel, cabaran dia untuk kita memastikan sebelum kita merujuk kepada akid digital yang akan berlaku pada masa hadapan, dokumen-dokumen tersebut terbukti sahih dari segi dokumen dia, kesahihan, maksud saya kesahihan dari segi kesahihan dokumen untuk sebagai akid digital itu. Silakan. Okey, saya tunggu soalan ini sebab baru-baru ni kalau perasan tak Puan yang pasal kesahihan penulisan kita kononnya dekat guru kita, dalam rupa tulisan Melayu lah. Jadi kita tak tahu sahih atau tidak tulisan tersebut. Saya siap WhatsApp salah satu daripada pakar yang memang memahami bagaimana untuk membaca tulisan Melayu kuno kita, banyak kita kawi lah. Dia memang ada antara yang pakar. Dia tu teknik-teknik dia pun. Macam mana dia cakap ni, saya sanksi dengan tulisan tu. Sebab dia cakap gaya tulisan yang ditulis ni tak sama macam gaya tulisan yang ada dalam manuskrip silam. Jadi dia ada cara dia. Contohnya macam tulisan Jawi, kita tahu bahawa penulisan Jawi moden dengan tulisan Jawi lama berbeza. Mata biasa orang kita tak nampak. Tapi pada mata yang dah dilatih, ada pakar-pakar yang dah dilatih, dia tahu bahawa cara tulis jin macam ni bukan, ni salah ni, ini adalah cara orang moden ni. Itu satulah. Yang kedua, dia biasanya dia melibatkan kalau manusia Melayu dia ada apa nama lah, nama-nama. Biasanya dia akan tengok lah nama-nama penulis tu adalah siapa. Dia mesti ada, kalau biasanya contohnya Sulatus Salatin kita tahu adalah Tun Sri Lanang. Dia ada macam-macam versi dia. Kita akan tahu ini versi daripada siapa, ini versi daripada siapa. Jadi dia ada metodologi dia. Saya tak kata sangat kalau pengarkiban kepada manusia silam. Sebab manusia silam ni kita memang nak dipastikan pakar-pakar senang untuk tahu kesahihan. Tapi yang saya risaukan ialah bagaimana pengarkiban yang melibatkan penulisan terkini. Sebab kita tahu internet dekat luar sana kita sekarang ni pada zaman di mana ledakan ilmu, kita tidak tahu mana satu yang benar, mana satu yang sahih. Kita tidak tahu kadang-kadang kebenaran itu sendiri bukan lagi ditentukan oleh ini benar, ini salah, tidak. Ditentukan masyarakat percaya, majoriti percaya pada mana sampai sebegitu level kebenaran ditentukan. Contohnya Twitter. Kalau tuan pergi ke Twitter sekarang, dia ada community note. Community note contohnya ada fakta-fakta, lepas tu ada orang tak puas hati, dia akan community note dia bagi review lah. Macam mana dia nilai kebenaran tu? Dia bukan nilai kebenaran tu betul atau salah. Dia telah menilai orang voting. Kalau ramai orang kata fakta betul, maka betul lah. Sedangkan bagi saya kebenaran bukan berpengaruhkan pada berapa banyak yang percaya atau tidak. Jadi kita berada di zaman di mana kebenaran itu sendiri jadi satu benda yang relatif. Jadi ini cabaran terbesar. Tapi macam dia cakap, Al-Quran yang bagi kita panduan dia adalah kembali kepada orang ahli kita siapa. Contohnya kalau buat sains, ada ahli dia, kalau sejarah ada ahli dia, bab agama ada ahli dia. Jadi salah satu pada cara yang mesti kita berfikirkan untuk memastikan bahawa dalam proses kita mengakhirkan informasi dekat luar sana, kita kena ada badan-badan yang ahli lah. Untuk itu di mana badan ni kadang-kadang dia tak boleh dapat tekanan pada orang lain. Dia maksudnya firm, dia tak boleh populis.
Sebab sekarang ni adalah zaman populis kan, mana apa, orang populis jadi takut mereka pun ada tendensi untuk berpihak kepada apa yang rakyat percaya berbanding apa fakta kebenarannya. Jadi kena ada badan-badan inilah. Sebab saya memang kena ada lah untuk ini. Maksudnya daripada pandangan tuan tadi, untuk kita menilai kesahihan sesuatu sejarah atau fakta dalam kita nak meletakkan ianya tulen, kita perlu ada satu pihak untuk dirujuk yang begitu orang kata pakar dalam bidang tersebut, ya, supaya kita tidak terpesong dengan agenda-agenda yang dia orang nak bawa lah. Kalau bukan semata-mata berdasarkan populis dan kecenderungan kepada sesuatu skop yang dia orang nak bawa. Betul tak tuan contohnya? Betul. Contohnya dalam buku saya, jangan yang zaman kemusahaman Islam, buku tersebut diterbitkan, saya membawa kepada 4 jenis mana ayat kali ini ke depan. Saya kalau tengok prakata yang bagi, saya bagi prakata dia, dalam prakata buku saya ni, saya edit sebelum saya terbitkan, saya bagi baca kepada lebih kurang 4 atau 5 orang pakar, di mana 3 daripadanya telah menurunkan prakata. Saya bagi kepada pakar agama, sebab buku ni ada cerita tentang sirah Islam. Saya bagi kepada pakar sains. Ada tengok ni, saya bagi pencerah fizik sahabat saya, Dr. Ilham, dia mengajar dekat Kolej Metodis dekat KL. Saya bagi kepada Dr. Tanuri Yusof yang merupakan pakar sejarah Melayu dan juga sejarah Islam. Jadi ini sebagai contoh di mana saya sendiri membuat tapisan info-info di dalam. Maksudnya tapisan tu perlu ketat bagi credibility penapis ataupun yang memastikan sesuatu kesahihan tu memang layak berkredibiliti dalam hal tersebut. Jadi sama juga lah. Mungkin barangkali kita tak dapat tapis media sosial. Media sosial dah, saya rasa dia dah out control. Bukan luar daripada tetangga kita. Elon Musk ni dia tak mampu nak kawal Twitter, Mark Zuckerberg tak mampu nak kawal Facebook. China ni dah hilang kawalan kat TikTok. Tapi apa yang boleh kita kawal bila mana ada usaha contohnya pada pihak kerajaan. Pihak kerajaan nak digitalkan bukan sahaja manusia Islam, bahkan artikel-artikel moden. Jadi ini dekat sini kita masih ada kuasa, ada kawalan yang katanya. Jadi antara salah satu perkawalan dia ialah kita membawa orang yang ahli, yang menapis segala arsip digital, mana-mana kandungan ilmu. Baik tuan. Jadi kita ada satu sepanjang sesi ini berlangsung, kita akan buka satu kuis lah juga kepada hadirin yang hadir. Jadi mungkin saya serahkan sekejap kepada puan pengacara kita untuk buka satu kuis kepada penonton untuk sebenarnya program hari ini. Baik, terima kasih Cik Zaki. Okey, soalan kuis yang pertama, siapa yang berikan perhatian pada sembang tadi, insyaAllah dijawab. Boleh tak siapa sebutkan buku terkini yang dihasilkan oleh Saudara Hazmi Effendi yang saya sebutkan awal-awal tadi? Ingat tak? Dia bermula dengan Malaysia. Ingat tak? Okey, kita ada peserta yang bersedia nak jawab. Sila kenalkan nama. Jawapan dia Malaysia sudah kiamat. Betul. Betul. Okey, tahniah. Tahniah Cik Isa. Okey, soalan seterusnya saya beri peluang untuk 2 soalan. Apakah tajuk program sembang ilmu hari ini? Ini angkat tangan cepat. Boleh? Tak nak jawab. Jawapannya di depan. Apakah tajuk program sembang ilmu hari ini? Akhir digital mengurus masa silam kita masa depan. Siapa tu? Oh, Cik Rashid. Okey, banyak Cik Rashid. Okey. Setakat ini saja kembali pada Cik Zaini. Baik, terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Jadi channel kita sambung perjalanan kita. Okey, kita kembali ke dalam perjalanan kita. Jadi apabila sesuatu dokumen tu telah diakhirkan, kita ada beribu, mungkin beratus ribu dokumen yang mungkin kita akan convert daripada fizikal kepada akhir.
Jadi untuk kita convert kepada digital, kita memerlukan satu storan yang dalam kuantiti yang besar juga lah. Jadi Malaysia sekarang ini menuju ke arah data storage seperti di cloud ataupun banyak pusat-pusat data center dibuka di Malaysia. Jadi soalan saya, jika kita boleh kita mengaktifkan dokumen asli negara yang ataupun sejarah kita, dan kita letakkan simpan di data center yang kebanyakannya dimiliki oleh bukan daripada dalam negara kita, mungkin dimiliki oleh syarikat-syarikat asing. Jadi di mana apakah yang kemungkinan data kita diseleweng dan kesahihan dan keselamatan data itu terutama kepada generasi akan datang, mungkinkah dia akan diseleweng dalam kesempatan bila kita berpaksikan kepada data center yang dimiliki oleh syarikat asing? Saya suka soalan ini sebenarnya sebab dalam BTS tak ada seorang ni dia memang kerja dalam bidang teknologi lah. Kalau kenal dekat Facebook dia adalah dia pakai nama pendakwah teknologi. Kalau kenal siapa beliau lah. Sebab baru-baru ni pendakwah teknologi ni ada dia sahabat saya juga. Dia ada bangkitkan tentang bagaimana penyalahgunaan data di kalangan penjawat awam. Penyalahgunaan data yang macam mana? Contohnya dekat sekolah, guru-guru tak tahu bahawa benda yang buat salah. Dia telah menaikkan dalam satu laman web di mana dia telah menaikkan, dia ingat bahawa dia seorang yang ada akses kepada data tersebut, tetapi dia telah menaikkan IC para pelajar di bawahnya, di mana melibatkan nama dan sebagainya, nombor telefon, alamat, dan bukan seorang tua tau, dia telah menjumpai lebih 100 account yang berfungsi berbagai data. Jadi kalau tuan tanyakan kepada saya, sebelum kita fikirkan bagaimana data kita akan apa dihijack oleh orang luar, bagaimana data kita di bawah kuasa-kuasa asing seperti Amerika dan China yang memang sedang membangunkan pusat data mereka, saya rasa kesedaran itu perlu datang daripada kita kalangan rakyat Malaysia bahawa data itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa saya cakap macam itu? Elon Musk dia adalah orang yang terkaya sekarang, kekayaan dia hampir menyamai KDNK Malaysia. Lebih kurang kalau Malaysia sekarang ni 400 bilion, kekayaan Elon Musk dah hampir 400 bilion, dia seorang lagi. Tetapi dia menghabiskan lebih hampir 100 bilion untuk membeli satu media sosial yang bernama Twitter X. Sedangkan sampai sekarang dia tak ada untung lagi daripada pembelian dia. Kenapa? Pertama, dah tentu macam dia cakap, dia mampu mengawal naratif lah. Naratif sekarang ni siapa yang kawal media, dia kawal dulu. Jadi itu atas dia nak kawal naratif sebagainya. Naratif yang berpandukan apa yang dia percaya. Yang kedua, data adalah minyak yang baru bagi saya, new oil. Sebab itu negara-negara luar dunia untuk buat pusat data, contohnya Google sampai ke Malaysia. Jadi data ini sangat berharga. Sebab saya sebagai seorang businessman juga, bagi saya data itu sangat berharga. Tetapi of course saya dapat daripada concern orang. Tetapi dekat luar sana ada orang-orang yang membeli data, contohnya dengan cara yang menyalahi undang-undang. Dia melalui pasaran gelap. Ada yang tak silap saya, ada yang ada daripada laporan-laporan yang saya baca dekat berita dan sebagainya, mereka melalui rasuah membeli daripada pusat-pusat yang menyimpan tentunya telefon, telekomunikasi, memang simpan data dan sebagainya. Perasan tak? Setiap kali kita dapat, hari-hari ada SMS yang dapat kepada yang masuk kepada kita. SMS itu melibatkan tahu pinjaman, halung, iklan dan sebagainya. Itu daripada data-data kita yang bercurang, kebocoran data dan saya rasa kesedaran itu datang dari kita, dan kadang-kadang data itu disebarkan oleh kita sendiri tanpa kita faham, tanpa kita sedar. Maksudnya itu bagi kita bicara data kita dah. Saya sendiri pun pernah alami juga macam mana nombor telefon kita boleh dapati oleh scammer untuk call kita kan. Kadang-kadang ada bukan yang dekat tu. Saya rasa sekarang tak adalah, alhamdulillah. Sebab saya rasa di dekat luar lah. Saya dipanggilkan kadang-kadang dia siap upload data yang ke tempat yang data yang melibatkan pembeli rumah, data-data
data orang yang ambil cara dan sebagainya, itu pun boleh bocor. Contohnya tuan, kita faham sebelum ni tarif yang dikenakan oleh kerajaan US kepada seluruh dunia, ada kemudian saya nak rujuk kepada di Indonesia tuan, ada disyaratkan, saya baca ada disyaratkan untuk pengaksesan data jika untuk dia perkongsian tarif memberi akses kepada negara asing untuk mengakses data kepada rakyat-rakyat di Indonesia. Jadi adakah dengan hubungan dari segi dua negara itu legal ataupun itu lebih kepada ancaman di masa hadapan daripada pandangan tuan? Apa Indonesia buat ni adalah satu daripada syariat mereka cuba menjaga data, dan ini bukan Indonesia saja. Amerika pun, kita tahu tak kenapa Amerika sekarang antara sebab perang tarif dia dengan China ialah dia takut TikTok. Amerika cukup takut pada TikTok. Pertama, TikTok ni nanti dia kawan China. Bila China kawan ada TikTok kot, sekarang ni kita tahu TikTok ada jadi tempat lawan dari media Zionis, pro-Zionis dan sebagainya, cerita-cerita pro-Palestin tersebar kat sana lagi tempat dan sebagainya. Kedua ialah data. Amerika takut dengan TikTok, sebab tu Amerika paksa dan cuba tu kalau TikTok nak beroperasi dekat Amerika, TikTok kena serahkan pemilikan dia kepada businessman dekat Amerika. Kenapa data sekarang? Sebab kadang-kadang dia bukankah dia melibatkan data itu adalah data peribadi rakyat-rakyat Amerika, dia juga melibatkan data ketenteraan. Sebab yang main TikTok ni bukan orang biasa saja, tentera Amerika. Kadang dia rakam video dekat tempat-tempat operasi, dia punya markas rahsia yang dapat data kan. Kadang-kadang kita sendiri ni ada cerita bagaimana isteri-isteri kepada orang-orang badan uniform dekat Malaysia. Laki dia kerja komando dan sebagainya. Dia yang kerja dia dua apa? Oh, laki aku komando, tak gambar komando dalam sembilan. Sedangkan identiti komando tak ada identiti rahsia. Dan benda yang sama yang berlaku kat Amerika. Tender ni buat rakaman berlatarkan alat-alat senjata diorang untuk rahsia, ada jet berjuang dan sebagainya, buat video menari dan sebagainya, pembocoran data kat situ. Kedua, lokasi mereka, berapa banyak tentera Amerika yang sedang contohnya dekat pangkalan sekian, berapa banyak yang main TikTok. Daripada data-data ni China tahu dan sebagainya. Jadi itu sebabnya Amerika cukup takut sekarang bila mana yang pegang data itu adalah musuh dia. Jadi dari segi data itu sangat satu valuable asset lah. Okey, baik. Dan saya nak satu soalan berkaitan dengan geopolitik dan naratif kebangsaan. Bagaimana kawalan arkib digital kita ini boleh menjadi instrumen kepada geopolitik bagi sebuah negara untuk mempertahankan atau menentang naratif sejarah serantau? Kalau dapat tuan ini kongsikan bersama kami. Bagaimana arkib digital? Saya suka benda ni sebenarnya. Kalau dalam sekarang ni adalah orang propaganda yang ada di internet lah. Saya sebagai orang yang mengerti, saya perasan bagaimana arkib digital ini membantu lah. Sebabnya contohnya dokumen-dokumen bila orang kata bahawa negara Isyak, boleh sebut saya takut online kan, saya sebut I lah. Saya takut nanti kena dekat online ni kan, negara I lah. Orang kata negara I ni dah wujud sekian dari awal pada dulu. Jadi ada orang kebetulan dokumen-dokumen sejarah yang didokumentasikan masuk ke arkib digital. Contohnya dokumen yang melibatkan Bible ketika abad ke-19. Bible itu dalam dokumentasi itu ada tulis depan, dalam peta ditunjukkan bahawa wilayah Palestin itu pada abad ke-18-19 masih lagi dalam Palestin. Namun I tak wujud lagi. Ini sebagai contoh bagaimana arkib digital membantu dalam melawan propaganda Zionis. Dia satu contoh. Yang kedua, banyak arkib digital, contohnya contoh gambar sini yang menunjukkan siap dengan tarikh pembunuhan Palestin. Lepas tu arkib digital yang melibatkan siap orang jumpa dalam arkib digital ni. Saya sendiri yang hari ini makan tuan, di mana kad pengenalan Perdana Menteri pertama negara luar waktu awal-awal datang daripada Eropah, dalam kad pengenalan itu ditunjuk sebagai warga Palestin ketika negara Israel belum wujud lagi. Jadi ini kita nampak bagaimana pentingnya
arsip-arsip digital ini dalam melakukan bahkan dekat situlah kita dapat mempertahankan sejarah yang asli, sejarah yang terbenar. Satu kad pengenalan daripada yang saya tak ingat nama tentang mereka, tapi nama kad dalam kad pengenalan tu warga Palestin dan membuktikan Palestin telah wujud betul sebelum Israel itu lagi ya. Jadi koleksi akad digital, salah satu koleksi dia akad digital di situ tuan ya. Okey, baik. Soalan seterusnya saya nak tanya, ini lebih kepada pengalaman peribadi tuan. Boleh tak tuan kongsikan dengan kami setakat ini selama tuan terlibat dalam sektor penulisan, penerbitan semua ni, apakah arsip digital sejak mula tertubuhnya wujudnya internet kita ni dengan ada portal web page dulu kan, WordPress dulu, apakah arsip digital yang tuan paling berharga bagi tuan rujukan-rujukan sebelum ini dari pengalaman tuan? Pengalaman saya bukan arsip digital yang previous, yang lama dulu. Saya terhutang budi sebenarnya kepada orang-orang yang telah mendigitalkan manuskrip penulisan buku yang langka. Sebab dalam saya nak siapkan, saya punya artikel, saya nak siapkan buku naskah tebal mahal. Kalau saya nak beli saja daripada Amazon, buku-buku yang saya beli, satu buku saja daripada Amazon, penghantarannya RM70. Buku ilmiah tu tidak ada dekat Malaysia yang saya dah dapatkan, lebih kurang RM200 hingga RM300 satu saja. Jadi saya kalau ikut tu saya menghabiskan dalam RM500 hingga RM1,000 sebulan semata-mata untuk dapatkan. Contohnya dalam ni kan, ada buku yang saya beli untuk siapkan adalah harga RM1,000. Saya order daripada luar untuk dapatkan RM1,000. Dia sebab dengan mata wang dolar dan sebagainya. Jadi saya berterima kasih sebenarnya, sebab walaupun ada yang saya terpaksa membeli, tetapi yang membantu saya ialah mereka yang telah membuatkan mendigitalkan manuskrip yang lama, yang buku-buku lama yang memang mahal dan sebagainya. Saya dapat akses membacanya dalam yang murah, yang lebih dia ada ruang yang memang special untuk perpustakaan. Kita sekarang ni bukan ada perpustakaan luar saja, dekat luar negara kita ada perpustakaan digital dan sebagainya yang membantu saya dalam menghasilkan penerbitan yang insyaAllah saya harap dapat memandaikan anak bangsa saya. InsyaAllah. Jadi tahun ini kita bagi peluang sekali lagi kepada pengecara majlis kita untuk ke kuis. Silakan Puan Zana. Baik. Soalan kuis seterusnya adalah, Encik Helmi Effendi merupakan pengasas dan ketua Pegawai Kandungan bagi penerbitan mana? Kita dapat kelas kongsi peranan dimainkan oleh nama cik? Untuk dalam daripada Pedro Publishing. Ya, betul. Tanya kepada Encik Helmi. Okey, soalan seterusnya, tadi di awal tu saya sebut Encik Helmi telah menghasilkan lebih 20 buah buku selepas sepanjang usianya. Siapa tahu usia Encik Helmi? Yang ada jawab tu tak payah jawab bagi keluar pada yang boleh jawab. Okey, silakan nama. Okey, Cik Syida. Alhamdulillah, betul. Mungkin lagi kita ada lebih 20 buah buku yang memang mempunyai reference tau. Kalau you all dah pernah tengok lah, memang autentik lah. Kembali kepada Cik Zaini. Baik, terima kasih pengacara majlis Puan Zana. Jadi bersama Cik Helmi ya. Jadi soalan saya seterusnya, dalam dunia pada masa ini di Europe, di Malaysia, bagaimana Encik Helmi dapat melihat peranan yang dapat dimainkan oleh agensi-agensi seperti perpustakaan
arkib negara dan juga agensi yang terlibat dalam proses arkib digital ini dapat melaksanakan tanggungjawab dalam memastikan dokumen-dokumen itu terpelihara dan mudah diakses serta dari segi kesahihan dan autoriti serta keselamatan. Apakah peranan-peranan yang dapat dimainkan oleh utama perpustakawan dan perpustakaan dalam konteks ini? Saya rasa satu benda bila mana saya buat kajian, saya menulis tentang sejarah tamadun ataupun saya membaca sebab Patriot dia ada terbitkan siri kitab tamadun. Yang saya perasan satu benda ialah tamadun agung mereka memiliki sistem perpustakaan yang sangat-sangat hebat. Dalam buku ni, dalam buku saya, dalam buku Mata Tamadun Islam, saya abadikan tentang perpustakaan. Kenapa saya cakap macam itu? Sebab bila mana saya baca sejarah tamadun Islam, permulaan contoh kita sekarang kita kenal nama Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan sebagainya. Permulaan kepada keagungan nama tersebut lahir ialah apabila ianya berkaitan dengan perpustakaan. Kenapa kita cakap macam itu? Bila zaman Khulafaur Rasyidin, kita tahu bahawa umat Islam berjaya menakluk Parsi, berjaya sampai ke Mesir, menakluk Mesir dan sebagainya. Sampai saja ke sana, umat Islam sampai ke Mesir, umat Islam sampai ke Parsi. Ada satu benda yang buatkan umat Islam begitu sangat kagum dengan dua tamadun. Dekat Mesir dulu pernah berdiri perpustakaan Iskandariah. Dekat Parsi yang kita perpustakaan Kunduz Syabur. Bila umat Islam untuk dekat itu, mereka perasan bahawa keagungan tamadun Parsi dengan yang dinasti Iskandariah itu di bawah tamadun ini, sebab Mesir pernah di bawah pemerintahan dinasti Ptolemy, dinasti Yunani. Umat mereka perasan bahawa tamadun ini memiliki sistem rangkaian perpustakaan yang sangat hebat. Kenapa saya cakap itu? Sebab perpustakaan mereka bukan sekadar tempat letak buku semata-mata. Di perpustakaan mereka berlakunya aktiviti perbincangan ilmiah. Macam kita sekarang ni, dekat perpustakaan mereka berlakunya proses penterjemahan. Sebab mereka mengakhirkan segala manuskrip daripada seluruh tamadun dunia. Bila sampai dekat perpustakaan itu, perpustakaan mereka akan terjemahkan ke dalam bahasa ibunda. Bahkan bukan itu sahaja, manuskrip itu dibedah, dikaji, dibincangkan. Sebab itu dan model-model yang ada dekat Indonesia dengan perpustakaan Iskandariah inilah umat Islam terapkan dekat Baitul Hikmah, yang juga merupakan sebuah perpustakaan. Baitul Hikmah ni dekat Baghdad zaman Abbasiyah, siap dikembangkan lagi sistem sehingga kan Khalifah pada ketika itu dia kata, diumumkan bahawa sesiapa yang dapat terjemahkan sebuah manuskrip, dia akan dihadiahkan dengan dongkong emas. Dongkong emas itu akan diukur berdasarkan betapa berat manuskrip yang diterjemahkan. Itu adalah benda biasa. Itu satu. Yang kedua, cara mengumpulkan manuskrip. Bila umat Islam menang perang, dia tak minta emas tau pada mereka. Dia tak minta hamba, dia tak minta apa. Benda pertama dia minta, ada tak manuskrip ilmu? Kita jadikan pertukaran. Itu yang akhirnya bawa manuskrip pada Byzantin, daripada Rom, daripada sejauh China, India dan sebagainya, bawa masuk ke perpustakaan umat Islam. Dan sampai pada satu masa dekat Abbasiyah dengan Andalusia, ketika itu dikatakan bahawa tidak ada tamadun dalam seluruh dunia pada ketika itu perpustakaan sebanyak dekat dunia. Menarik ya, maksudnya tamadun Islam itu sendiri telah melaksanakan proses arkib tersebut bagi generasi akan datang untuk dirujuk. Jadi memang satu kehebatan yang kita perlu wawarkan kepada generasi. Dia contohnya sistem katalog yang kita ada sekarang ni, kalau perpustakaan
kereta telur tu, dia ada nama, diasaskan dekat pusaka Islam, ada nama perempuan yang asaskan itu adalah seorang wanita. Nak tahu siapa wanita tu, saya dah bagikan sejarah hidup dia, bagaimana dia asaskan sistem katalog untuk cari buku dan sebagainya. Baik. Tadi tuan ada sentuh berkenaan dengan Baitul Hikmah, tak silap saya. Baitul Hikmah. Dan saya difahamkan juga tuan ada mengimpikan Baitul Hikmah bersih Malaysia. Jadi boleh tuan kongsikan bersama kami para hadirin sekalian bagaimana konsep Baitul Hikmah yang menjadi harapan dan impian tuan tu, dan cara pelaksanaan bagaimana ia dapat dilaksanakan agar menjadi kenyataan. Saya sambungkan kita bahagikan Baitul Hikmah. Saya perasan satu benda. Ini bukan Malaysia tadi, dekat seluruh dunia, taman-taman hebat, Jerman, Inggeris dan sebagainya. Taman Islam dia bermula dengan kebangkitan ni apabila dia menterjemahkan masjid-masjid luar, dan Eropah bangkit daripada zaman kegelapan adalah apabila dia mula menterjemahkan manuskrip Islam yang orang Islam yang terjemahkan patut update ke versi yang lebih bagus, bahaskan lebih mendalam bila dapat Eropah ulang balik formula yang sama. Jadi saya impikan benda yang sama lah dekat tamadun kita, di mana dekat negara Malaysia. Saya cakap kawan-kawan saya, kalau orang Melayu nak bangkit balik, ini moyang kita dulu mencatat ribu mengkumpul, mengaktifkan manuskrip segala buku, dan kita kalau kita nak bangkit semula, kita kena tiru model yang daripada Baitul Hikmah. Kita kena ada satu gerakan penterjemahan yang besar putaran. Kita kena ada satu gerakan yang di mana gerakan yang bukan sahaja kita menterjemah, tetapi kita membedah dan akhirnya upgrade ilmu tersebut. Sebab kita tidak akan bangkit tanpa ada usaha tersebut. Kenapa? Sebab penterjemahan itu sangat penting. Sebab manuskrip ada kalau dalam bahasa asing ini tak dekat dengan jiwa. Bila mana manuskrip itu ditulis dalam bahasa yang dekat dengan kita, bahasa pertama, bahasa ibunda kita, dia akan dekat dengan jiwa lagi senang. Itu yang berlaku kepada tamadun-tamadun luar. Tamadun-tamadun luar bukannya saya minta maaf kalau saya ada yang mungkin kita berbeza pendapat ke apa. Saya nampak tamadun-tamadun luar dia bukannya menghantar orang untuk belajar ilmu dalam bahasa asing, tetapi sebaliknya. Yang hebat, yang bangkit adalah mereka menterjemah ilmu-ilmu tersebut ke dalam bahasa ibunda. Dan itu yang dilakukan oleh Jepun ketika zaman revolusi Meiji, di mana Meiji telah berlaku proses penterjemahan, membawa manuskrip barat ke dalam bahasa ibunda Jepun, dan dalam masa yang singkat mereka akhirnya mengejutkan Rusia dalam perang, berjaya mengalahkan Rusia. Satu proses pengindustrian, satu proses revolusi yang sangat panjang, dan itu juga yang berlaku kepada seluruh dunia. Jadi bila mana tersebut boleh saya mengimpikan Baitul Hikmah versi kita, saya mengimpikan gerakan penterjemahan besar-besaran yang inisiatif daripada pemerintah, daripada kerajaan. Inisiatif contohnya kalau Abbas Syah macam saya ceritakan, menghadiah Joko Umar, bahkan Khalifah ni dia akan pergi dekat perhutanan Baitul Hikmah ni, dia berbahas dengan pemikir-pemikir kat sana, dia melihat ni, dan dia siap ada fakulti-fakulti. Special fakulti ini adalah fakulti pendidik dan buku, fakulti ini adalah fakulti menulis untuk menghasilkan salinan yang lebih banyak dan sebagainya. Jadi inilah maksud saya bila saya mengimpikan Baitul Hikmah versi Malaysia. Alhamdulillah, saya mendoakan agar impian tersebut dapat dicapai. Beliau dia memberi makna dan memberi banyak advantage, manfaat kepada kita. Jadi untuk makluman pada hadirin sekalian dan juga yang hadir secara atas talian, tuan-tuan dan puan-puan boleh, jika ada minat untuk mengajukan soalan, boleh tanyakan soalan anda, terutama di atas talian, boleh kemukakan soalan anda, dan insyaAllah kita akan baca dan tanyakan kepada Tuan Helmi. Dan jika pada hadirin pada hari ini juga ada nak berkongsi pandangan atau bertanyakan soalan juga, kita akan buka sesi tersebut pada akhir perbincangan itu nanti. Dan jika itu Puan Wizana ada nak memberikan kuis lagi, ada kuis lagi kan? Boleh. Ada satu soalan. Satu soalan kita berikan kepada Puan Wizana sekali. Satu lagi.
Alright, soalannya, boleh berikan satu nama penulis bersama Tuan Helmi Effendi yang sekarang dia dah jadi influencer. Salah seorang katanya adalah influencer. Boleh tak? Silakan tangan. Okey, kita dapat satu. Boleh, saya boleh kau tanya je kayak filem apa yang kita berjadi dulu. Okey, baik. Ahmad Fazal, betul kan seorang influencer kita? Alright, terima kasih. Okey, hadiah. Saya rasa itu saja untuk hadiah kuis. Kembali pada Cik Zaini. Baik, Nadia kepada pemenang tadi. Siapa nama dia? Cik Nadia. Baiduri. Maafkan saya, Cik Baiduri. Okey, seterusnya soalan saya kepada Tuan Helmi. Kita buka sikitlah skop perbincangan kita kepada seni. Boleh Tuan kongsikan kepada kami kalau dari segi filem-filem yang pernah hasil, sama ada terbitan tempatan ataupun luar negara, yang boleh dikaitkan dengan arkib digital. Pada saya seperti filem-filem seperti Da Vinci Code, The Oppenheimer, dia ada membawa kepada rujukan kepada dokumen-dokumen lama lah, dan yang membawa kepada arkib-arkib yang untuk dirujuk. Jadi mungkin peranan arkib digital dalam kita nak menghasilkan sesuatu karya filem dan impak yang dapat diberikan daripada arkib digital dan dibawa ke layar perak kepada masyarakat. Silakan. Kalau saya bagi contoh lama-lama kat sini, saya suka seperti yang baru yang kita boleh ada akses kepada ni. Rasa tak kalau kita buka drama Netflix, dia ada satu drama yang tajuk dia drama Korea, tapi drama sejarah. Tajuk dia World Epic Your Majesty. Rasa tak? Kisah tukang masak. Dia sebenarnya saya tertarik dengan ni tau. Sebab dia sebenarnya berkaitan dengan arkib. Rasa tak? Dia kisah dia adalah di mana arkib apa? Arkib tentang masakan, resepi Korea, dan bukan Korea saja, luar negara. Dekat itu ya. Seperti Your Majesty. Kan dia punya tu. Kita nampak yang saya suka bagaimana apa? Kita sebenarnya ada juga itu, tapi kita tak budaya tersebut tidak ada dekat Malaysia, tetapi dekat luar negara. Daripada tu kita tahu daripada, sebab bila saya tengok tu, saya memang cari sumber-sumber yang bercerita tentang masakan ini sebab dia bukan masak makanan Korea ni, dia masak makanan China, dia masak makanan Perancis, dia masak makanan Eropah, dan semua masakan itu adalah masakan yang bersejarah dan semuanya dicatat dalam resepi diorang, dalam kitab-kitab arsip diorang. Sebagai contoh, kita tahu pada hari ini makanan Perancis, kita tahu betapa orang Eropah diorang ada manusia diorang. Bila saya daripada situ kita dapat tahu bahawa bagaimana masakan mereka berevolusi sampai ke zaman moden, bagaimana masakan mereka berevolusi. Contohnya sebelum Chili masuk, Chili ini adalah satu komuniti yang tak wujud sebelum Columbus sampai ke benua Amerika. Sebab Chili dulu adalah makanan yang ada dekat benua Amerika. Dia tak ada dekat benua lama, dia dekat benua baru. Hanya bila penjajah Eropah diorang bercili dekat benua Amerika, diorang bawa cili ni bagi ke Eropah, akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Bila saya tengok cerita drama Korea tersebut, bila saya buat kajian kepada masakan ni, sebab dia ada satu episod pasal cili. Daripada situ saya buat kajian bahawa dalam masakan Eropah dia ada versi sebelum cili masuk, selepas cili masuk. Dan catatan tersebut wujud dalam tamadun Cina, dalam tamadun Korea. Saya tertanya-tanya, macam mana masakan Kesultanan Melayu Melaka? Kita buat rendang sebelum cili masuk. Kita pakai masakan yang bagaimana? Kita macam mana kita punya masakan apa? Masak lemak, cili api, asam pedas. Malam saya makan asam pedas sampai Melaka kan. Saya tertanya-tanya. Jadi bagaimana bentuk tersebut? Jadi ini yang pentingnya, kita tahu evolusi budaya kita. Daripada sini jati diri kita, bagaimana cili ni, moga kita telah menggunakan cili dalam menukarkan resepi masakan dengan satu komoditi satu tu je. Baik.
Saya tertarik juga lah apabila Tuan sebut satu drama Korea tadi ya. Apa tu, Born of the Thief, Your Majesty tu. Saya rasa ada di kalangan kita yang juga layan drama Korea tersebut. Memang satu siri yang menarik lah bagi saya. Saya pun ada tengok juga sebenarnya kan. Okey, jadi saya nak balik soalan kepada dari segi cabaran Tuan sebagai publisher kan. Seperti kita tahu Cik Elmi Effendi adalah sebuah pengasas grup Patreon. Jadi apabila merujuk kepada penerbitan karya-karya Tuan yang merujuk kepada akad digital, akad sumber-sumber digital, jadi bagaimana Tuan berhadapan dengan dapat kongsikan dengan kami bagaimana isu hak cipta yang Tuan hadapi apabila penerbitan-penerbitan berkaitan dengan secara Melayu berkaitan dengan hak cipta apabila merujuk kepada akad digital dan sumber-sumber daripada pihak ketiga, pihak seterusnya. Mungkin Tuan dapat kongsikan dengan kami pengalaman sebagai daripada kacamata seorang penerbit yang berhubungan dengan penerbitan ini. Hak cipta ni adalah benda yang memang kritikal dalam industri tadi. Sebab itu bila orang tanya penerbit kenapa kita minta ibukan, kami untuk buku-buku baru memang kami tak ibukan. Sebab kenapa? Sebab masalah tu ini yang mengganggu kepada arsip kita. Yang daripada arsip kita ni ada orang yang tidak memahami hak cipta. Macam saya, walaupun saya ambil sumber-sumber daripada internet, tetapi saya ambil pada sumber-sumber yang ada, di mana contohnya adalah web yang memang library English sudah memang aktifkan buku-buku orang dekat situ. Jadi memang mereka ada hak atas itu. Tetapi bila mana orang yang tidak memiliki hak, kami pernah mengalami di mana buku kami novel, sebab kami bukan tadi kita buku ini ni di sini orang tak ada buat dah kan dekat Malaysia, tetapi novel. Sebab kami ada imperfection kami ialah makarya, di mana novel fiction kami ditaik semula ke dalam Wattpad. Yang taik ni tak korang gigih setiap huruf satu sampai habis ditaik, ini buka satu-satu. Di mana kesedaran mungkin tidak, mungkin orang dewasa ada, tetapi tidak kepada pelajar-pelajar sekolah ni. Diorang cakap sebab diorang lagi-lagi yang budak-budak yang fan fiction, yang minat artis Korea, K-pop, orang tukar nama Korea. Itu yang terjadi pada kami. Jadi ini antara cabaran dia nak mendidik. Sebab apa? Untuk hasilkan ini, orang ingat orang tanya kami berapa modal tu, RM5, RM6. Modal RM5, RM6, kau jual RM33. Jadi bagilah kami buat untung juga. Itu alasan juga. Tetapi kan untuk siapkan sebuah buku ini, kami perlu bayar editor, kami perlu bayar royalty penulis, sekali itu kami perlu bayar designer. Design cover dengan design layout adalah berbeza. Sebab tak semua orang yang design cover pandai design layout buku, dan sebaliknya bukan semua yang design dalam buku itu mampu design cover luar. Itu tak termasuk staff-staff kami yang kerja dari warehouse memastikan untuk buku sampai pada orang yang beli online, tidak termasuk mereka yang terlibat dalam marketing, buat konten dan sebagainya. Jadi mereka tak nampak bagaimana rangkaian industri ini telah menggajikan banyak kerja. Jadi mereka nampak penerbit hanya tahu buat betul, dan untungnya ada sikit saja. Jadi kesedaran ini perlu ada lah, bahawa setiap bila mereka buat cetak rupak versi buku kami, mereka telah kata berinasi banyak orang. Cetak rupak memang masalah yang sepanjang zaman tu ni, bila berhadapan dengan melibatkan isu hak cipta ni. Jadi terima kasih kongsian tadi lah, kita dapat selami lah cabaran yang dihadapi oleh pihak Patreon selaku publisher dalam isu ini. Jadi saya akan bacakan dua soalan yang kami terima daripada melalui atas talian daripada Facebook kami secara live, iaitu saya akan bacakan dua soalan daripada saudara Muhammad Zaidi Daud. Assalamualaikum, saya ada dua soalan. Soalan pertama, Tuan Hamid,
Dalam usaha mengurus masa silam secara digital, bagaimana kita memastikan warisan tempatan seperti sejarah lisan, manuskrip dan foto lama tidak terpinggir? Dan soalan kedua, Tuan, arkib digital membuka ruang akses kepada umum. Namun bagaimana keseimbangan antara keterbukaan maklumat dan hak privasi individu boleh dijaga? Dua soalan daripada saudara Muhammad Zaidi Daud yang kita terima secara di live FB kita. Nombor satu tu, saya suka apa yang dia nak katakan. Mungkin barangkali kalau kita sekadar apa, kita sekadar menaikkan dokumen-dokumen, gambar dan sebagainya, dia tak akan pergi ke mana. Kita kena ada satu yang kita panggil sebagai storytelling. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang awam. Sebab kadang-kadang dalam satu gambar itu ada 1000 kisah, tapi bagaimana kita nak sampaikan 1000 kisah? Sebab untuk kita sampai kepada orang awam, dia kena ada satu yang kita panggil sebagai pandai menyentuh emosi mereka. Kalau sekadar orang itu beza buku kami dengan buku akademik. Buku akademik dia sekadar memuntahkan fakta, tetapi kalau buku akademik ini dia datang dengan kisah-kisah yang menyentuh hati nurani. Jadi orang dia tidak akan membaca. Kalau perasan influencer dekat media sosial, Khairul Amin, Ahmad Faizal dan sebagainya, dalam mereka menyampaikan ilmu, mereka menyampaikan kisah, storytelling. Jadi storytelling itu sangat penting bagi saya. Sebab kita dalam dunia yang orang kata setiap hari adalah berkaitan dengan konten. Setiap hari adalah berkaitan dengan konten dan sebagainya. Jadi manuskrip, dokumen dan sebagainya itu untuk sampai kepada pengetahuan orang awam, ia perlu ada kisah-kisah banyak yang kita perlu korek. Tapi bagaimana kita nak menyampaikan kisah itu menjadi menarik dan menyentuh emosi orang. Dia tak boleh semata-mata logik, tak boleh semata-mata itu. Jadi dia kena sentuh nurani. Sebab manusia adalah makhluk yang Allah bagi perasaan kepada kita. Jadi macam mana nak menyentuh kunci perasaan tu? Bukan semua yang ada kunci tu. Dia bukan semata-mata fakta, kita perlu fakta untuk menyentuh perasaan kita berkaitan dengan isu-isu tersebut. Kalau yang soalan kedua saya lupa. Soalan kedua tadi, okey, saya bacakan semula. Baik, soalan kedua tadi berbunyi macam ni. Arkib digital membuka ruang akses kepada umum, namun bagaimana keseimbangan antara keterbukaan maklumat dan hak privasi individu boleh dijaga? Ini macam saya cerita, tadi kita juga tentang kita ada tu datang dari kita juga. Mereka yang mengendalikan platform tersebut, kadang-kadang kita kena ada undang-undang juga, kena tegas. Kerajaan kena bertegas pada undang-undang ini. Itu yang berlaku kat luar negara sana, dah ada kita darat daripada kerajaan mereka tentang ruangan peribadi jangan diceroboh dan data peribadi perlu dijaga, tak boleh tersebar. Jadi dia kena ada penguasaan undang-undang terpenting lah bagi saya. Bagaimana negara-negara luar punya penguasaan undang-undang. Saya tak pasti sebab saya bukan dalam undang-undang, saya tak buat bacaan tentang bagaimana undang-undang ini menjaga data peribadi. Kalau ada, alhamdulillah. Tetapi berdasarkan apa yang berlaku di sekeliling kita dengan apa banyak maklumat peribadi tersebar dan sebagainya, saya kira kalau ada undang-undang itu dia perlu dikuat-kuatkan lebih. Itu penting. Yang kedua, kita sendiri kita kena ada kesedaran terhadap bahawa data kita itu sangat penting. Kita jangan sewenang-wenangnya memberikan data kita secara percuma dan sebagainya. Kalau kita bagi pun kita kena tanya atas apa kita nak bagi. Kita ada concern, kita kena berfikir. Contohnya tiba-tiba orang letak kita isi borang. Kadang-kadang kenapa orang sanggup kan bagi borang bagi free kan, bagi free, contohnya bagi free something, tapi kita kena isi borang sebab dia nak datang kita. Yang utama saya penting. Jadi kita kena ada kesedaran itu sendiri supaya kalau kita nak bagi data pun kita kena ada timbang banding dia untuk apa, pada siapa yang kita nak bagi. Kena tengok contohnya syarikat tersebut siapa yang bisa bandingnya. Okey, jika ada tu saya ulang semula, jika tuan-tuan yang hadir pada hari ini secara live pada hari ini untuk ada soalan boleh? Okey, silakan tuan, boleh perkenalkan nama dan daripada mana teruskan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Andi daripada Penerbit Yukan. Saya nak tanya bagaimana Petra Publishing menentukan manuskrip untuk layak diterbitkan. So ada fokus pada tema, sejarah ataupun termasuk juga nilai komersial untuk yang dimiliki. Silakan. Dia pertama nilai komersial. Kami walaupun masih berpaksikan itu perjuangan untuk menaikkan jati diri anak bangsa dan sebagainya, tetapi jujur Patriot ialah sebuah syarikat. Kami ada mencari untung juga. Kami perlu, kami ada lebih setakat ini alhamdulillah kami ada 40 orang kaki tangan. Jadi 40 orang kaki tangan ini perlu digajikan. Jadi memang kami mencari nilai komersial lah kepada itu. Dan nilai komersial ni dia bukan pada tema kami, tetapi kami melihat daripada gaya manusia itu disampaikan. Itu yang pertama. Manusia itu kalau terlalu berat, kamu tahu bahawa ia tidak sesuai untuk tatapan dan macam umum. Yang kedua, siapa yang menulisnya? Kalau seorang yang menulisnya itu orang yang terkenal, ada nama, ada prestis, ada reputasi, kami akan pertama gaya. Itu yang kedua lah. Kriteria yang ketiga, dan tentu manusia tersebut sedap dibaca. Walaupun ada nilai komersial sekalipun, walaupun dia ada audience, dia ada followers yang berjuta, tetapi kalau manusia tersebut kaku, tidak boleh dibaca, tak sedap dibaca, maka ianya tidak akan lepas kriteria dia. Ini tiga lah secara umum. Baik, itu soalan. Terima kasih. Encik Adli menjawab soalannya. Encik Adli, alhamdulillah, terima kasih. Dan jika pada hadirin ada soalan dari kemudian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Make it short. Saya Muhammad Andi dari Ustaz. Saya tertarik dengan info tentang manuskrip Melayu ada di ketika sebentar tadi. Kan? Okey, aku benar penaklukan ke sebuah negara telah menyebabkan manuskrip Melayu telah dilahirkan oleh penjajah. Itu satu. Yang kedua, adakah secara logiknya manuskrip Melayu adalah hasil penulisan orang Melayu? Bagaimana pemilikan manuskrip tersebut dimiliki oleh kerajaan asing sedang tanpa melalui proses perolehan rasmi? Yang ketiga, adakah pernah berlaku pada mana-mana negara menuntut manuskrip mereka dari negara tertentu di dunia? Soalan nombor 2 tadi saya tak dengar. Secara logiknya, manuskrip Melayu adalah hasil penulisan orang Melayu. Okay. Bagaimana pemilikan manuskrip tersebut dimiliki oleh kerajaan asing? Okey. Okey. Soalan yang pertama. Yes. Okey, ulang balik soalan pertama tadi. Apakah benar penaklukan sesuatu negara telah menyebabkan manuskrip Melayu telah dilarikan oleh penjajah? Okey, dia kita kat Melaka ni saya nak cerita sikit sejarah Pulau Dilama. Jadi kapan dia museum apa? Museum Samudera dekat itu kan. Apa yang dibawa daripada Istana Melaka ialah dikatakan bahawa harta karun yang paling mahal tapi hilang dalam sejarah ialah harta karun Melaka yang diangkut melalui Pulau Fidama tenggelam, termasuklah yang diangkut bersamanya ketika itu ialah manuskrip Melayu daripada Istana Melaka. Itu memang ada bukti lah. Dan ini bukan sahaja takat Melaka, tetapi yang dibawa, diteruskan terutama zaman British. Manuskrip yang ada pada hari ini yang terbaik ialah manuskrip cerdas Melaka. Kita panggil Pasca Melaka lah, kebanyakannya. Kenapa? Sebab orang British ni dia ada kecenderungan untuk pada ilmu. Mereka memang satu bangsa, kalau tidak mereka takkan mampu bina empire terluas dalam sejarah. Jadi segala benda-benda ilmu, sebab salah satu pada penulis kami dia siapkan buku ilmu alam Melayu. Dalam buku itu merangkumi mantra-mantra banyak, mantra-mantra ilmu pengasih dan segala ilmu-ilmu yang orang Melayu kita. Kalau tidak ada British yang merekrut, yang mengambil manuskrip tersebut melalui istana-istana Perak, istana-istana Melayu lama dulu, maka takut tak sampai kepada kita. Orang British sampaikan bila saya baca, British siap merekrutkan macam-macam benda.
Sampai satu benda kita terkejut bahawa British merekodkan penampakan permainan. Ada satu manusia di situ waktu dia pergi ke Kedah, waktu itu baru lepas perang. Ada satu kapal British, Captain Osborne, kapten kapal itu, dia masuk ke perairan dekat Kedah. Waktu itu baru lepas perang. Ada banyak yang apa dekat sungai. Pada ketika itu dalam catatan berita dia nampak punya anak makan mayat-mayat di Sabdala terbang di dalam buku. Tapi dia tak percayalah, dia cakap tu pari-pari binatang kan. Tapi dia cakap apa, dia bagi pengikut kapal dia Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah dalam kapal dia ketika itu dah baca ayat Al-Quran lah. Sebab ketakutan melihat pagi yang sedang turun daripada pokok pakai kain putih dan mengikat darah. Dipanggil itu haiwan, kata dia lah. Sampai sedetail itu mereka mencari, mereka menulis tentang segala ilmu orang Melayu. Jadi ia memang wujud mereka bawa tu. Soalan kedua pula, kedua dia apa? Saya baca. Soalan kedua ini secara logiknya manuskrip Melayu adalah hasil penulisan orang Melayu. Bagaimana pemilikan manuskrip tersebut dimiliki oleh kerajaan asing tanpa melalui proses rasmi? Dia memang saya tak suka sangat orang menyalah. Kalau British memang ada kesalahan dia. Contohnya dia panggil orang Melayu pemalas dan sebagainya. Tetapi kalau dalam bab sejarah mereka banyak menyimpan, kita banyak tahu lah. Sebagai contoh, tanpa British kita tak tahu tentang Sriwijaya. Sriwijaya ni adalah empayar Melayu. Sebab dalam memori orang Melayu dah lupa pasal Sriwijaya. Orang Melayu dah lupa pasal Sriwijaya dan sebagainya. Dalam proses relatif ada, tetapi dia double meaning. Dia bukan apa, sebab cara penulisan hikayat ini tidak sama macam cara penulisan sejarah moden. Jadi kita tahu bahawa raja-raja Melayu, kalau ikut sejarah Melayu, kan tadi ada buku ni saya nampak. Kalau ikut sejarah Melayu, raja-raja Melayu dikatakan turun dekat Bukit Tiguntang. Tak, satu lagi yang sejarah Melayu yang luar. Okey, kalau ikut ini buku saya kan Cerita Salatin. Terikut Cerita Salatin, raja-raja Melayu dikatakan turun dekat Bukit Tiguntang. Ada Tiguntang kata bila turun situ, ikut patung lembu turun, padi semua jadi emas. Dia sebenarnya merujuk kepada asal-usul raja-raja Melayu pada Sriwijaya. Sebab Sriwijaya berasal dari Palembang. Siapa yang tahu pasal Sriwijaya? Putih. Penjajah British ni, saya dapat reference yang jumpa Sriwijaya dekat Palembang kan. Jadi pada sini ada benda yang kita kena berterima kasih sebab kajian-kajian daripada mereka inilah yang kita kenal. Kajian-kajian Melayu Kedah tua yang menggali pada awalnya yang jumpa. Sebab diorang memang ada orang putih pada waktu itu dah memang ada kesedaran kepada sejarah, sesuatu yang tidak ada. Tapi ada juga kejahatan dan kebangsatan mereka, tetapi ada juga mereka punya kebaikan secara tak sengaja pun. Bukan orang nak buat baik kepada kita, tapi kita dapat manfaat daripada kajian-kajian mereka. Yang kedua lah, yang ketiga soalan tadi. Yang ketiga tadi, adakah pernah berlaku pada mana-mana negara menuntut manuskrip mereka dari negara luar tertentu? Saya tak berapa ingat negara, tetapi saya tahu yang kita baru saja dapat rangka nenek moyang kita, rangka yang berusia lebih 10,000 tahun. British datang, kan saya cakap British ni dia memang apa, bab sejarah ni dia memang arkeologi ni dia memang apa, ada kesedaran yang tinggi. Diorang jumpa rangka-rangka yang berusia 10,000 tahun dekat Pulau Pinang. Dia ada kaitan dengan masyarakat Neolitik lah. Dan akhirnya selepas usaha yang sangat lama, kita berjaya membawa lebih 100 rangka itu balik ke Malaysia untuk kita buat kajian ni. Itu rangka lah. Dan negara lain pula, contohnya India berjaya menuntut mahkota Maharaja Mughal British bawa balik sana. Walaupun British ini dia berjasa, kita dapat tahu sejarah. Dia juga ada satu tabiat, semua benda sejarah tamadun ni dibawa negara luar. Sebab itu museum terbaik dunia adalah dekat London. Sebab artifak-artifak semua kat sana. Lagi lengkap artifak Mesir purba dekat London daripada dekat Mesir itu sendiri punya museum.
Dan sana macam-macam artifak-artifak. Diorang bukan angkat manuskrip saja, diorang bawa ke sana dengan artifak Mesir, dengan Mesopotamia, dengan China dan sebagainya. Semua ada dekat sana. Jadi orang putih ni memang banyak angkut juga artifak-artifak sejarah ke sana, dan ada negara yang berjaya tutup dan dapat bawa balik ke sini. Baik tuan, maksudnya dari segi penerangkan tuan tadi, maksudnya penjajah terdahulu telah melihat kepentingan ni daripada sejak awal untuk mereka bawa balik dokumen artifak ke negara mereka sehingga menjadi tempat rujukan di seluruh dunia. Ya, betul. Okey. Kita ada dalam 20 minit lagi tuan. Jadi saya akan fokuskan kepada soalan-soalan yang kita terima daripada penonton yang daripada online atau di hadapan kita. Jadi saya ada terima satu soalan daripada saudara Zaim Ishak. Soalan dia begini tuan. Salam, saya ada soalan. Pada zaman Khalifah Abbasiyah, perpustakaan di Baghdad telah hancur dimusnahkan oleh tentera Mongol, sehingga Sungai Hitam, Sungai Baghdad, dan menjadi salah satu punca kejatuhan Khalifah Abbasiyah. Mohon pendapat tuan untuk mengelakkan perkara tersebut yang berulang pada zaman digital sekarang, di mana banyak penulisan tuan banyak di laman sosial yang kemungkinan akan hilang, seperti contohnya Friendster. Ini soalan yang menarik tau. Sebab betapa disasternya serangan Mongol itu ke atas Abbasiyah. Saya ada baca percubaan. Saya ada baca satu waktu saya buat kajian tentang Baghdad. Saya tulis pasal zaman keematan orang Islam saya ke depan. Saya ada jumpa satu kenyataan pengkaji, saya lupa nama dia siapa. Dia kata kalaulah Mongol tidak melanggar Baghdad, umat manusia akan sampai ke bulan 200 tahun lebih awal. Kenapa dia cakap itu? Sebab adanya satu berlaku yang ketika itu adalah di mana stagnan. Sebab banyak penemuan Abbasiyah ni, sebagai contoh alat pembedahan moden pada hari ini, orang Islam yang kita Al-Zahrawi nama dia. Contohnya kita makan hari ini sarapan tengah hari, malam. Tamadun Islam yang memuliakan budaya tersebut, nama dia adalah Ziriat, ataupun dalam itu bahasa Arab maksud dia gagak hitam pada kulit hitam. Contohnya pakaian musim sejuk, pakaian musim panas, pakaian musim bunga, pakaian musim buruh. Sekarang Eropah sana sebab orang sana ada 4 musim. Sebelum ni semua pakai satu pakaian je. Orang Islam yang perkenalkan gosok gigi, buka gigi. Orang Islam yang perkenalkan sains moden. Dan pada ini eksperimen. Kita nak buat apa kena ada eksperimen, kena ada produksi pemulih upah dan sebagainya. Sebelum itu sains ada, tetapi sains tidak ada metodologi moden. Yang diataskan siapa? Yang boleh Ibnu Al-Haytham. Sejarah moden, ilmu sejarah moden, metodologi sejarah moden dan sebagainya. Yang mengajarkannya adalah Ibnu Khaldun. Banyak lagi. Ya, sebab itu bila berkaji cakap, kita tengok pencapaian-pencapaian katanya, kalau tidak Mongol langgar dan 200 tahun umat manusia akan sampai di awal bulan berbanding dengan Amsar. Itu kata dia. Sebab dia nak tunjukkan betapa usaha yang ada stepnya, sehinggalah nasib baik. Bukan semua manuskrip tersebut dia hilang, sebab ada orang yang sempat bawa menyelamatkannya dan bawa ke Eropah. Ada suatu nama saya lupa. Dia sarjana parti Islam tapi dia Syiah, tapi dia berjaya bawa manuskrip itu berlari untuk dilindungi, dan akhirnya manuskrip itu sampai ke Eropah. Dan manuskrip inilah yang akhirnya diterjemahkan oleh orang-orang Eropah terutama. Yang kedua, yang berlaku dekat Andalusia ketika walaupun dekat Sepanyol waktu itu selamat lagi, sehinggalah Isabella dengan Ferdinand dia langgar Andalusia. Pada ketika itu ada usaha raja-raja ni dia nak bakar manusia-manusia Islam. Tetapi nasib baiklah Padri itu dia tak berkongsi itu, sebab dia rasa sayang ni manusia yang dibakar. Jadi apa yang dia buat adalah usaha penyelamatan yang sangat besar-besaran. Kalau ikut sejarah, manuskrip ini dicampak melalui tingkat-tingkat masuk ke kita kuda dan dibawa lagi. Nak diselamatkan manuskrip, nampak betapa diorang sayang
dikatakan diceluduk keluar daripada istana dan sebagainya, dan akhirnya manusia-manusia pada Andalusia ini sampai ke Eropah. Jadi ini adalah ujian penyelamatan. Jadi kita kena ada backup plan kita, sebab apa-apa boleh jadi. Kita tak tahu yang sekarang ni museum boleh terbakar, perpustakaan boleh terbakar, arsip boleh terbakar. Jadi kita kena ada salinan-salinan yang kita simpan. Sebab itu pentingnya arsip kita. Tetapi bila kita nak jaga arsip pula, dia ada potensi kepada cyber attack, potensi kepada attack dan sebagainya. Jadi kena ada investment pula ke dalam cyber security. Baik, yang tadi kita banyak bahawa dikatakan jika Mongol tak melanggar Kota Baghdad dan perpustakaan sana yang dibakar menjadi hitam sungai tersebut, mungkin 200 tahun Malaysia tak boleh sampai ke Budan. Itu menunjukkan betapa banyak ilmu dan kemajuan yang hilang pada masa itu. Tapi Allah tu Maha Besar. 200 tahun selepas tu anak cucu tu yang pula yang menjaga ilmu bila dia perlu Islam. Ya. Boleh saya sambung? Boleh, silakan. Kita tak cukup masa, ada masa banyak ya. Dia selepas kita ada satu fasa kita panggil Timuri Dinasar. Timuri ini adalah satu empire yang didirikan anak cucu Genghis Khan. Tapi dah lama generasi 200 tahun selepas tu lah. Bangsa yang dulu macam tak ada pedoman, dia bakar, dia roboh, itu akhirnya hidayah Allah sampai kepada anak cucu diorang. Apa yang anak cucu diorang buat? Berlaku dekat Empire Timurid ni, saya sejarawan lihat ada satu kerajaan Islam Timurid dekat Sistan, Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan kat situ. Akhirnya nampak yang kebangkitan ilmu dekat sana. Sampai kan dipanggil rasa. Sebab apa? Waktu tu Empire Islam dah mula tinggalkan ilmu dan sebagainya. Sebab Baghdad dengan Malaysia jatuh, tiba-tiba ilmu bangkit dekat Asia Tengah. Pernah dengar nama Shah Rukh Khan? Shah Rukh Khan pelakon kan? Nama tu adalah nama salah seorang daripada Sultan Timurid yang merupakan daripada seorang sultan. Dia juga adalah seorang ahli astronomi yang hebat, sehingga kan salah satu pada kawah dekat bulan dinamakan dengan nama dia. Dia banyaklah pencapaian terutama dalam bidang astronomi dan matematik. Nampak tak betapa akhirnya bangsa yang langgar Baghdad, yang hancurkan ilmu dekat sana, Allah campakkan hidayah, dan akhirnya mereka lah yang menyambut obor ilmu itu. Sehingga kan ada 2-3 orang saintis daripada kat situ yang nama dia saintis moden abadikan dekat kawah bulan sebab pencapaian dan sumbangan pada tamadun dunia. Baik, saya terus kepada satu soalan daripada online tuan ya. Mungkin banyak soalan yang terima ni, namun saya cuba ringkaskanlah yang saya dapat baca itu, insyaAllah dan kita sharekan dalam rakaman nanti. Soalan daripada kita naikkan soalan daripada saudara Danish Zahwan. Jadi dua soalan, kalau mungkin kita dapat rangkuman dalam satu jawapan teruskan. Pertama, apakah garis panduan etika yang perlu dipatuhi oleh pengurus aktif digital bagi memastikan bahan sejarah tidak dimanipulasi untuk kepentingan politik atau komersial? Dan soalan keduanya berbunyi, bagaimana Patriot Publishing menilai risiko kehilangan data digital jangka panjang, yakni digital decay, dan apakah langkah pemeliharaan yang diambil untuk mengatasinya? Nanti baca panjang nombor satu apa? Apakah garis panduan etika yang perlu dipatuhi oleh pengurus aktif bagi memastikan bahan sejarah tidak dimanipulasi untuk kepentingan? Nombor satu tu sejarah tetap akan menjadi bahan eksploitasi propaganda. Walaupun arsip macam mana pun, sebab apa? Takdiran dia. Kita tak boleh kawan orang yang menakdir sejarah. Itulah kenapa dalam sejarah banyak digunakan sebagai propaganda. Kita dapat lihat bagaimana Nazi dulu menggunakan sejarah sebagai propaganda untuk menampakkan bahawa bangsa Aryan adalah bangsa terpilih. Bagaimana kita dapat lihat sekarang ni sejarah menjadi propaganda. Lagi-lagi dalam populis ni jadi dia perlu something yang apa? Kita banyak kalau buat kanal populisme, dia banyak menggunakan sejarah untuk menaikkan identiti mereka. Jadi saya rasa tanggungjawab itu bukan kepada orang yang menjaga khidmat terlalu berat. Sebab
Sebab kita sedang berhadapan dengan manusia. Manusia dia memang bebas untuk menafsir segala sumber-sumber ilmu manusia, dokumen dan sebagainya. Dan apa yang perlu adalah ahli akademik. Ni tugasnya adalah ahli akademik untuk counter kepada propaganda yang disebarkan. Dia bukan lagi tugas arkib itu di dalam tanggungjawab dia memastikan bahawa kazanah anak bangsa ini kekal, boleh dibaca bergenerasi. Jadi tugas terusnya ialah yang menjaga kandungan, yang menjaga tafsiran ke atas semua arkib digital itu adalah ahli akademik. Itu tugas mereka. Soalan kedua ni, bagaimana Patriot Publishing menilai risiko kehilangan data digital jangka panjang dan apakah langkah pemeliharaan yang diambil untuk mengatasinya? Kami kita penulisan kami sekarang ni kami dah ada lebih 30,000 artikel sepanjang 12 tahun. Kami ada nama web kami yang memang itu boleh je kalau www.ppc.com dekat sana boleh tengok artikel kami yang kami naikkan dekat page member kami akan naikkan dekat nama web kami. Memang kami akan pastikan bahawa setiap itu dijagalah untuk tatapan anak bangsa. Kami kalau untuk yang silam kami tak ada akses kepada itu. Jadi apa yang kami buat ialah apa artikel kami, bagaimana untuk kami kekalkan ianya boleh dibaca pertama. Sebab bukan semua yang jadi buku. Kalau semua jadi buku, sebab buku kami ada limitasi kami adalah paling tinggi pun 3 buku sebulan. Sedangkan artikel yang dihasilkan sebulan sahaja oleh kami lebih daripada 300 hingga 400 artikel. Sehari lebih kurang 10 artikel. 10 kali 30 berapa? 300 kan? 300, 400 macam tu. Jadi sementara bukan semua mampu jadi buku, jadi kami jadikan nama kami sebagai tempat digital arsip kami. Baik, terima kasih. Saya baca satu soalan daripada online dari dosen anak ini daripada Encik Ahmad kita. Adakah cadangan untuk penerbitan buku secara e-book? Penerbitan buku secara e-book. Adakah cadangan untuk mengambilkan buku-buku yang daripada Patriot Publishing ni secara e-book? E-book ada. Biasanya kami akan terbit e-book bila buku tersebut dah lebih 3-4 tahun dekat pasaran. Bila dia dah sampai peak, baru kami terbitkan e-book lah. Sebab ada masa bila sampai peak tu kami rasa macam jual fizikal lah tu. Jadi bila jual fizikal dah tak buku dah sampai peak dia, kami akan masuk e-book lah. Sebab dia risiko untuk diplagiat pun buku dah sampai peak. Jadi kira terlebih tu adalah ini jihad fisabilillah. Sebab ada buku-buku yang kami dah bagi e-book percuma. Contohnya Tokoh Agung Melayu, kami jadikan e-book bagi percuma. Siapa yang membeli buku kami bagikan, orang perlu scan QR dapat file percuma. Baik, ini soalan terakhir lah tuan. Kita dah tiba ke penghujung sesi kita. Ini soalan daripada saya sendiri lah. Saya nak bertanya daripada pandangan tim The Patriot yang banyak melihat artikel sejarah, geopolitik, makin banyak skop yang dikeluarkan. Adakah tim Patriot dan tuan sendiri melihat sumber-sumber daripada teori konspirasi yang berledar di media sosial boleh dijadikan satu sumber atau yang dikira untuk dimuatkan dalam terbitan-terbitan tuan? Adakah ia satu perkara yang kukuh untuk dimasukkan dalam penulisan? Okey, pertama untuk cakap pasal benda ni, kita kena faham ilmu. Ilmu itu adalah benda yang boleh dibuktikan. Macam mana kita nak buktikan? Dia ada proses dia. Contohnya dalam perubatan, dalam sains untuk sebuah kita panggil fakta itu diterima, ianya ada fasa-fasa yang fasa-fasa dia adalah eksperimen. Bila eksperimen itu boleh direplikasi, contohnya boleh diulang. Ini Ibn Al-Khattam, dia yang mula-mula cakap bahawa sebuah fakta, sebuah sains itu tidak boleh dijadikan fakta selagi mana hasil contohnya eksperimen tersebut, hasil dia tak boleh direplikasi banyak kali oleh orang luar. Contohnya vaksin, contohnya pihak A buat vaksin, jadi berdasarkan kajian-kajian itu orang lain yang buat vaksin boleh replicate benda yang sama. Contohnya lah
Jadi sesuatu itu tidak boleh dijadikan fakta sains kalau dia ada pikir. Itu satu metodologi kedua peer review. Yang membacanya, yang menilainya adalah mereka yang ada sama autoriti untuk itu. Dan dia ada metodologi ilmu yang sangat berat. Untuk sesuatu itu menjadi ilmu, tak salah teologi, sejarah, sains, geopolitik dan sebagainya. Masalah dengan teori konspirasi ini ialah ini tak dapat dibuktikan. Kita tanya daripada mana sumber yang awak dapat? Wallahu a'lam. Daripada mana sumber itu boleh kita nak sebab macam saya untuk saya menerima sebuah batang macam saya nak tulis buku ni, dia kena ada satu sumber. Saya perlukan sumber ini. Kenapa? Daripada sumber itu kita tahu standard dia. Kita nak tahu Nabi dah ajar kita bagaimana untuk hadis pun kita nak nilai standard dia, siapa yang menyampaikan, sahih atau tidak. Jadi dia ada tingkat kesahihan dia dan sebagainya. Jadi samalah juga. Tetapi teori konspirasi dia tidak mencapai apa yang ilmu itu capai. Jadi sebab itu dekat Patriot kami terbitkan buku mencabar teori konspirasi. Kami bedah sendiri dari mana datangnya sumber-sumber, contohnya kisah Freemason, Illuminati dan sebagainya. Kami bedah sumber-sumber, kami cari sangat ni. Sebab dulu tak tahu. Rupa-rupanya yang memudahkan itu adalah orang putih lah, bukan orang Islam. Dia berbeza dengan ilmu fitan. Ilmu fitan setiap ada perbezaan dia dan sebagainya. Contohnya Freemason dan Illuminati itu, dia dah wujud kisah itu pada abad ke-18 itu kan. Orang putih ni yang boleh. Kenapa dia tulis rupa-rupanya kita tahu orang putih yang buat kisah itu sebab dia takut monarki Eropah jatuh. Revolusi Perancis yang berlaku ketika revolusi Perancis dulu, dia berlaku apabila Raja Perancis dibudihkan dan sebagainya. Jadi untuk tanda bagi orang Eropah pada ketika itu menjatuhkan monarki Eropah yang lain, maka disalahkan kepada dua organisasi Freemason dan juga Illuminati yang bertanggungjawab. Itu kisah asal bagaimana teori konspirasi. Jadi daripada itu, kita tahu bahawa kita ni tak sahih. Yang tulis pun sekian orang yang memang terkenal dengan menulis benda-benda tipu, propaganda dan sebagainya. Jadi secara kami dekat The Passion, kami menganggap teori konspirasi itu tidak mencapai tahap ilmu. Sesuatu itu dipanggil sebagai ilmu. Jadi kita dengar boleh jadikan hiburan, tetapi untuk percaya itu kita perlu ada pembuktian yang lebih lah daripada itu. Baik, Tuan, saya rasa bersalah pula kita dah larikan satu soalan terakhir ni, Tuan. Soalan dia ringkas je, mungkin Tuan dapat jawab sebenarnya dengan ringkas juga. Ada yang bertanya, tolong tanyakan, adakah The Patriot ada kaitan dengan blog The Mystify? Tidak ada kaitan, tetapi penulis dia Cik Sri Kandi. Dia ada banyak, Mystify ni macam Patriot juga, tapi dia ada salah seorang pada penulis dia pernah terbitkan buku bersama kami lah, Cik Sri Kandi. Kami kenal siapa dia. Jadi sebab dia memang ada latar belakang dalam bidang sejarah, tetapi dia minta tidak dirahsiakan. Dia penulis buku dengan kami, dan dia kalau tulis dalam penulisan dia pun unsur sejarah dia tidak ada melibatkan konspirasi lah. Jadi Mystify tidak ada kaitan dengan Patriot. Sebab Patriot ni asalnya orang kenal dia pun. Mystify kita tak tahu siapa di sebaliknya. Yang pengasas Patriot saya sendiri, partner saya Encik Jamali dan Tajo Akram, 3 orang ni. Jadi tidak adalah berahsia dan sebagainya. Mystify ni blog kami adalah penerbit. Yang dalam kami pun ada orang-orang yang kami memang paparkan siapa penulis kami, kenal web kami, boleh tengok. Jadi kami tidak kaitan. Baik, terima kasih Tuan Imam. Jadi alhamdulillah kita telah tiba di penghujung rancangan kita. Pada ini masa taknizian kita sebenarnya banyak lagi yang kita nak ketahukan kalau lakukan. Namun itulah masa kita mencukupi kita, dan saya sebagai moderator ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada panel kita pada hari ini, Tuan Henry Effendi, yakni penulis buku dan pengasas bersama Patriot Publishing,
yang telah sudi menerima jemputan kami dalam program Sembang Ilmu Akid Digital Menerus Masa Silam Mencipta Masa Depan. Pusat Hikmah mengucapkan berbanyak-banyak dan ribuan terima kasih atas kehadiran Tuan pada pagi ini. Dan insyaAllah semoga apa yang dapat kita kongsikan bersama melalui apa yang kita bicarakan bersama Tuan pagi ini dapat membawa manfaat kepada kita insyaAllah. Jadi saya sudahi dengan program kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada pengurusi majlis kita pada itu Puan Wizana. Silakan Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zaini Saad dan juga panel jemputan kita, Saudara Helmi Effendi. Majlis mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua moderator dan panel. Majlis menjemput Saudara Helmi Effendi dan diiringi Saudara Zaini Saad untuk kembali ke tempat duduk. Okey. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panel kita, Saudara Effendi, atas perkongsian yang syarat disebadi dengan ilmu dan pandangan yang berbeza kita. Setiap hujah dan kisah yang dikongsikan tadi bukan sahaja memperkalikan pengetahuan kita tentang sejarah, tetapi juga menyemarakkan semangat kita dan warisan bangsa. Ucapan terima kasih juga kepada Saudara Zaini Saad atas kendalian yang menarik dan berkesan sepanjang sesi berlangsung. Semoga segala perkongsian yang diberikan menjadi sumber inspirasi untuk kita terus memupuk minat terhadap ilmu dan sejarah tanah air.